Assalamualaikum, saya Dr. Umar. Hari ini saya nak menceritakan kenapa orang kahwin patut consider emas sebagai mas kahwin. Depan saya ni ada 1 gram emas daripada Public Gold dan emas ini boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Kerana bila pasangan pengantin tu dia pilih emas sebagai mas kahwin, emas ini dia akan kekal lagi lama dengan mereka. Maksud dia bila kahwin, emasnya akan setia lagi lama, tak dibelanjakan ke mana-mana. Tak dibelanjakan ke mana-mana. Berbeza pula dengan cash. Contohnya kalau mas kahwin waktu nikah tu ialah RM1,000. RM1,000 cash tu sekejap je habis. Habis spend dekat honeymoon. Tapi kalau emas boleh sampai ke anak cucu, emas yang sama masih lagi pegang. Sebab bila kita dah ada emas, kita akan rasa sayang nak jual. Dan emas ni dia kekalkan kekayaan kita. Yalah, cuba bayangkan kalau kita ada emas, macam mana orang nak panggil kita miskin? Jadi bagi sesiapa yang nak ada emas sebagai mas kahwin ataupun nak consider emas sebagai mas kahwin, boleh DM saya untuk saya bantu dengan sebaiknya. Saya Dr. Umar. Follow me for more. Assalamualaikum.